Dari 29 hari bulan Mac sehingga 15 April 7 pagi tadi, pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah mengenal pasti sebanyak 441 kandungan palsu berkait isu krisis tenaga global yang telah dikenal pasti untuk diturunkan. Aduan-aduan rasmi telah dibuat kepada pihak MCMC oleh orang awam dan permohonan penurunan kandungan palsu tersebut telah dipanjangkan kepada platform-platform media sosial. Sebanyak 54 kertas siasatan telah dibuka. 12 kertas siasatan telah diserah kepada Jabatan Peguam Negara untuk penelitian dan tindakan lanjut, manakala 42 lagi kertas siasatan masih berjalan. Terbaru, sejak semalam, sebuah grafik telah dikesan yang menyalahguna format sinar harian mengenai automatic pricing mechanism telah diumumkan. Untuk makluman semua, harga baharu bagi bahan api akan diumum setiap hari Rabu sekitar jam 6 atau 7 petang. Sebarang makluman yang dibuat ataupun sebaran yang dikesan sebelum pada hari dan waktu itu bukan melalui laman rasmi Kementerian Keuangan berkemungkinan adalah bersifat palsu.